Alhamdulillah. Alright, okay, baiklah, kita terus dengan perbincangan kita hari ini. Kita akan dengar perkongsian daripada Ustaz Haris dan juga Nur Nilofa. Kita kenal kedua-duanya, The It Couple, ataupun kalau kita lihat pasangan yang memberi inspirasi kepada ramai. Ustaz Haris bukan sahaja banyak perkongsian tentang perniagaan, tetapi juga membuat perniagaan yang ikhlas dengan niat kerana lillahi ta'ala. Dan masa yang sama kalau kita lihat Nur Nilofa mengikuti perkembangan beliau bukan sahaja dalam perniagaan, tetapi seiring dengan kerjaya sebagai seorang pengacara, pelakon sebelum ini, sampailah sekarang bisnes pun, perniagaan pun merata dan semakin maju raya, Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak mulakan dengan Ustaz Haris dulu lah. Okay, kita selalu dengar kalau buat bisnes ni ataupun kerja lah, apa-apa yang kita buat, belajar even, kalau belajar kat universiti ke, niat kerana lillahi ta'ala, niat kerana Allah. Apa-apa kita buat pun, even marriage, kahwin, niat kerana Allah. Tapi kita ni manusia, ada time yang kita go through, ada cabaran, ada challenges dia. Macam mana kita nak faham apa yang kita buat, business, even for agents, untuk nak berjumpa dengan klien, untuk nak get the clients. Macam mana kita nak menghayati niat kerana lillahi ta'ala dalam masa yang sama bila kita diuji macam itu. Untuk kita tahu atau tak apa kita buat ini lillahi ta'ala, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang kat sini kita dah jumpa Ramadan tahun lepas? Ada? Ada yang daripada Terengganu nak dengar tolakan daripada Terengganu ada? Kelantan, Kelantan. Kelantan tak cukup kuat sebab orang Kelantan malam jauh yang kena kuat ni. Kelantan ada Kelantan? Okey. Bukan berat kepada Pantai Timur, tapi yang saya pergi yang itulah. Kita pergi yang itu tahun lepas. Ada dah sudah. Baik. Baik. Benda yang lebih kurang sama kita akan cerita. Tuan-tuan, nak berniaga ni senang ke nak berniaga? Senang ke susah berniaga? Bukan senang. Nak bagi orang sayang kat kita, percaya kat kita senang. Kita boleh tak paksa awak sayang saya sekarang boleh? Boleh. Boleh, sampai kita boleh. Kita bangun, kita bangun. Bagi tepukan kerana boleh paksa orang. Kasih sayang, sukanya orang kepada kita, percayanya satu orang kepada kita, tidak dapat kita paksa. Kalau kita ada satu kelebihan, yang mana kalau dilihat dalam agama yang dipanggil al-umuru bimaqasidiha. Tuan-tuan, percaya atau tidak, kalau hari ini kita nak close satu case, nak pergi bercakap dengan satu orang, niat kalau tidak betul, takkan dapat job tu. Betul? Dan macam dewa ahli politik ni, betul tak betul? Jadi agama juga sama. Sesiapa yang dia duduk dekat meja tu bercakap dengan klien dengan satu tujuan, aku bukan sahaja nak berniaga pada hari ini, aku menegakkan kebenaran Islam, membersihkan duit daripada kotoran-kotoran yang ada dalam Islamic, yang ada dalam finance dipanggil interest. Anda semua membawa satu imej agama yang besar. Jadi cuba tengok kawan sebelah, ada tak sifat-sifat agama pada diri dia? Jadi sebagai permulaan ni, ya, cukup. Oh, bersungguhkan semua. Okey. Pertama sekali, nak jadi satu orang yang Tuhan bantu dia bisnes. Bukan dia seorang datang menjual, tidak. Tuhan bantu dia bisnes. Bermulalah dengan niat yang baik. Walaupun hari ini mungkin kita pun belum jadi Muslim yang terbaik, tapi bersihkan dulu hati. Untuk buat berniaga bukan hanya sekadar kerana uang, kerana umuru bimaqasidiha, urusan dengan niat yang baik, Tuhan membantu keseluruhan urusan dia.
Sebab tu hari ni duduk saja, jangan kadang-kadang bila kita macam saya tadi baca may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Ada orang akan cakap ni ustaz nak cakap ni, sebenarnya bukan. Sesiapa yang sebut sedemikian, apa yang Tuhan janji pada dia? Awak cakap perkataan yang sama seperti Nabi sebut, apa yang akan berlaku pada diri awak? Perkataan yang awak akan olahkan nanti bukan datang daripada diri awak sendiri, tapi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisnes hebat, dalam pengalaman saya melihat, tak ada seorang pun yang jadi berlagak tak tentu pasal ibadah dia tampukkan semayang dia kanut, tidak pernah saya nampak. Dan kalau ada yang kaya dengan sedemikian keadaannya pun, ini tak tenang duk makan ubat nak tidur. Ini tak tenang, masalah bertimbun-timbun. Orang telefon nak bunuh, orang telefon nak gaduh, semua ada. Tapi kalau awak hari ini nak ada kes yang banyak, pertama sekali, niat dengan baik. Ibn Hajar al-Asqalani sebut, sesiapa yang mempunyai intention yang baik, dua daripada tiga agama sudah dia selesai. Maksudnya dia datang contoh kan, you all semua bawa iPad kan, nak tengah apa kan? Ke bawa apa dah sekarang? Bawa Quran? Tak bawa Quran? Quran dalam hati. Masya Allah. Quran dalam hati. Bagus tu. Itu yang kita berkehendak, jangan gelap bila cakap tu. Semangat kita dengan Quran. Kalau bawa Quran dalam hati, bisnes ni macam ni mudah lah. Pelbagai rancangan kita boleh buat, pelbagai perkataan kita boleh atur, tapi belum tentu kejayaan kita peroleh. Tetapi kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sedikit daripada perancangan. Tengok satu cerita ni, kalau ada yang bukan Islam, pernah kalau ada Kristian dalam ni, ada cerita Moses, Nabi Musa alaihissalam. Kita berkongsi satu cerita yang sama. Nabi Musa, saya tanya, siapa dekat sini boleh gali satu lubang ataupun kedalaman air 8 kaki hanya dengan satu ketukan? Boleh tak? Ada orang boleh buat? Tidak ada. Tapi apabila Nabi Musa datang dekat hujung jalan itu, dia niat satu je. Niat dia, aku nak sampaikan agama. Fir'aun nak terima, tak nak terima, aku tak tahu. Yang aku tahu, aku usaha untuk sampaikan agama. Bantuan Tuhan datang kepada dia. Sampailah hujung laut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Boleh tak kalau kata kita tengok cerita-cerita kartun kan? Boleh je dia nak bagi isyarat tangan supaya dibelah laut itu. Boleh. Tapi kenapa tak berlaku sedemikian? Berlakunya diberi satu wahyu, dia kata ketuklah tongkat itu. Kerana untuk capai satu kejayaan dalam hidup ini, tidak kita mesti ada usaha. Tapi usaha bukan menjamin kejayaan. Usaha hanyalah syarat untuk capai kejayaan. Boleh faham tak? Dalam sangat. Dalam tak? Nampak tu menganga macam nak marah. Faham tak ni? Jadi bila sampai di hujung itu, dia ketuk sekali kan. Kalau nak kira ketukan, usaha tu taklah sampai boleh terbelah laut tu. Tapi kan semua datang dari Tuhan. Maka dengan Tuhan jugalah keajaiban berlaku. Hari ni mungkin kita tengok kawan kita, awak pernah tak rasa dia ni cakap tak pandai, tapi pasal pekis dia banyak pada aku? Ada tak? Kita masuk biasa kan, kita masuk ni dah 5 tahun, 6 tahun, orang yang masuk 2 tahun lagi banyak pada kita. Pasal apa jadi lagu tu? Ada ke tak ada ni? Ada kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Sebab dia cantik. Itu nombor 2. Yang pertama, kita lihat balik, aku buat ni untuk apa? Kalau hanya sekadar untuk cari duit, belum capai lagi maksud sebenar kita membersihkan kewangan Islam orang dalam hidup satu orang individu. Jadi untuk round pertama ni cukup sekadar itu dulu lah. Yang ke nak lama lagi. Nampak ramai dah hari ni tu, dah zikir dah semua lah. Kita harmoni ni sikit dengan Lofa punya pandangan ya. Baik, sekadar itu dulu. Allah. Terima kasih Ustaz. Saya ada follow up question, tapi lepas ni mungkin Lofa boleh sambung jugalah. Sebab tadi Ustaz ada sebut tentang bersihkan hati. Tapi dalam apa-apa yang kita buat, kita kalau boleh jadi orang baik, kita kalau boleh tak
jadi seseorang yang berprasangka buruk. Tapi kadang-kadang bila kita bekerja, kadang-kadang ada rasa tamak tu, ada rasa cemburu tu, ada rasa hasad tu. Untuk membuang, sebab itu kira antara cabaran mental, cabaran dalaman yang kalau boleh kita nak buang. Mungkin Neelofa juga boleh kongsikan apa antara mungkin amalan juga supaya kita tak biarkan benda-benda yang tak elok dalam fikiran kita mengganggu niat kita yang baik tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, masih bertenaga, dah makan, dah solat, alhamdulillah. Saya di sini bukanlah seperti Ustaz Haris, saya hanya berkongsi sekadar daripada pengalaman sendiri sahaja. Jadi nanti takut orang kata, kenapa lu kau punya part tak sedap pun kan? Tapi ini saya ringkas saja. Baik, tadi cakap tentang macam mana kita nak kontrol perasaan atau bisikan dalaman kita. Yang mana yang mungkin tak puas hati dengan orang, yang berdengki, yang ada hasad dan sebagainya. Pertama sekali, saya nak kongsi Hawa, kalau dulu kan kita yang saya dululah yang mungkin yang kurang berlandaskan kepada nasihat dan juga apa yang Islam anjurkan. Kita bila berjumpa dengan orang ni, kita contoh saya bagi nak relate dengan you all semua, you jumpa potential client lah kan. Kita ni cakap tentang keadaan saya. Pertama sekali dulu kalau saya jumpa, kita tengok dengan mata zahir. Kita akan terus menilai dia kalau dia jenis orang yang tak senang sangat, yang jenis macam vibe dia lebih off, yang macam tak pandai nak respon. So kita terus label dia. Oh dia ni macam tak friendly dah, introvert ke apa? Extrovert Extrovert, tak extrovert lah. Ataupun Riza. Aku rasa dia ni macam-macam lah label yang kita letak. Tapi bila kita tengok dengan kaca mata hati kita, kita tahu setiap manusia Allah dah tulis kisah-kisahnya. Jadi kita akan tengok yang mana mungkin upbringing dia, mungkin background story dia, mungkin ujian-ujian dia, pengorbanan yang dilalui membuatkan siapa dia hari ini, kan? Dia jenis orang yang emotional sikit ke, ataupun sedikit private, susah nak bergaul dengan orang. Bila kita faham agama, bila kita faham maksud sunnah takdir Allah kepada setiap orang itu berbeza, ujian-ujiannya ada, kita sebagai orang yang berdepan dengan ini, kita dengan mata hati kita akan layan dengan baik. Kita akan bercakap dengan baik, kita masih hormati dia, kita masih layan dengan adil, dan mungkin dengan layanan kita, dengan kasih kita yang kita curahkan, orang tersebut akan terjepit dan terdetik untuk aku nak berubah lah, atau aku nak jadi baik macam dia lah. Jadi untuk mereka, untuk anda semua, sama saja orang bisnes ni memang akan rasa nak compare rezeki. Aku nak gini tutup perut nasi aku dapat lebih banyak, kenapa dia buat macam ni, things like that. Tapi seorang ulama besar, saya ingat kata-kata hikmah daripadanya, ulama besar Ibnu Qayyim pernah mengatakan, sekiranya engkau lari dari rezekimu seperti engkau lari dari ajalmu, nescaya rezekimu akan tetap mengejarmu seperti mana ajalmu tetap menemuimu. Jadi maksud daripada itu apa dia? Maksudnya ajal ni ibarat seperti rezeki. Mustahil untuk kita semua manusia sekalian untuk lari daripada ajal. Sama juga seperti rezeki. Mustahil untuk kita tak dapat apa yang telah ditakdirkan, yang apa yang telah dituliskan oleh Allah. Sekiranya kita elak ke, orang nak rampas ke. Jadi kata-kata hikmah ni para hadirin sekalian adalah kata-kata yang boleh menenangkan kita para bisnes, woman ataupun yang bekerja semua, yang berjaya semua, supaya kita tak overthinking, supaya kita tak cemas, tak bimbang, kerana setiap apa yang Allah nak tuliskan, rezeki kita akan tetap menemui kita. Baik. Based on apa yang Neelofa dan Ustaz Haris sebutkan tadi, kata-kata, bagi saya orang sekeliling kita pun main peranan juga. Maksudnya kalau positif lah, bersemangat lah orang sekeliling kita, maka kita pun tertempias juga dengan pemikiran yang sebegitu. Kita selalu dengar keep your circle small, choose your circle. Circle kita lah yang melambangkan diri kita. Tapi ada setan kita tak naklah terlalu memilih dan membuang yang kita rasakan negatif untuk kita. Apa pandangan Ustaz Haris tentang circle ni?
Okey. Cuba angkat tangan orang yang ada kawan lebih daripada 4 orang, kawan rapat dia. Cuba angkat tangan. Berapa ramai yang ada lebih daripada 4 orang kawan rapat. Kenapa tak angkat ada kawan ni? Ha? Dia tengah. Okey. Baik, terima kasih. Kenapa saya tanya sedemikian? Dia macam ni. Apa yang awak dengar hari-hari, dia akan mempengaruhi hati awak. Awak tengok stage ni Ni, dengar ni. Ni, awak tengok stage ni. Kenapa ada buncu macam ni? Nampak tak? Tak nampak? Ni. Cuangkat. Nampak ni? Kenapa stage ada macam ni? Tak tahu. Bakar? Pattern. Design kan? Selain daripada design apa? Menarik. Nampak cantik sikit. Ini orang pandai menjual. Sebenarnya ini adalah perimeter dia. Maksudnya pentas ni kita sampai depan ni kan, contoh, betul tak? Kalau orang nak berjalan cakap kan, demikianlah ke sana. Demikianlah hujung tu. Demikian jugalah kat sana. Semua orang ada perimeter dia. Belakang sikit lah. Awak nak tengok lupa kan? Sorry. Bahagian burukkan aku. Okey. Balik pada apa yang kita sebut. Kenapa saya tanya soalan tu? Kerana Nabi SAW bagi tahu ala likulli malikin hima. Dalam setiap tanah, dalam setiap undang-undang ada pantang larang dia. Satu orang kepunyaan rumah. Contoh abang pakai spek ni kan. Nama apa abang? Yang paling depan ni orang tu. Dia bila depan dia akan tengok orang belakang. Bila tengok orang belakang, mana? Belakang lagi. Abang nama apa? Durang. Rahman. Mungkin bos ni kan. Bos apa? Bos Rahman, dia ada rumah dia. Rumah dia bukan semua orang boleh masuk tanpa pengetahuan dia. Setuju? Demikianlah kepada manusia. Ada benda dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Macam tadi kalau kata nak duduk atas pentas, mesti dia orang dah bagi tahu pentas setakat tu jangan tunggu lebih. Kalau tunggu lebih nanti kamera tak boleh tangkap. Awak pun ada kelebihan dan kekurangan undang-undang yang awak kena taati bila nak buat bisnes. Kalau kawan-kawan kita di sekeliling kita ni jenis cakap huduh hari-hari, tak dapat klien cara tu, macam ni lah. Mesej kata dia ni nampak kaya, duit tak ada. Ada yang pernah cakap macam tu lah? Dia kata nampak macam beg mahal tak meja. Nak suruh lock 200 pun susah. Bila awak cerita dan dengar perkataan macam ni, awak akan jadi apa tau? Awak akan dapat satu persepsi yang buruk. Dia mula-mula gelak dulu. Gelak, lepas tu jadi apa? Jadi hati gelap. Tak duduk lagi dah tengok atas bawah. Ni ada duit lagi. Dalam agama, apabila kita start doa, kita ada bad perception. Doa kita confirm tak terima. Kalau awak nak angkat tangan, awak kata, doa Allah ni terima dah doa aku. Tak baca doa lagi. Dah cakap gitu dah. Tak terima doa ni. Dah tak payah. Ana 'inda zanna 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau awak ada kawan-kawan yang jadi mulut jahat ni, bukan kata jangan kawan, jangan seimbang sangat dengan dia tentang vision. Nak pergi hura-hura boleh. Biasanya ejen-ejen yang kurang ada vision yang luas ni, dia akan cakap benda-benda yang susah lah. Susah lah ini. Dia ni macam tak faham lah aku cakap. Ada je memanjang benda-benda yang tak kena. Ada orang boleh relate ke? Tak boleh. Ke kat sini semua positif, baca Quran datang terus. Bismillahirrahmanirrahim, beli je tu. Ada lah gitu. Saya bagi tahu ni benda yang saya sendiri dengar kadang-kadang. Masa baru ni kita pergi ada satu tempat. Saya bukan UR lah, bukan ejen di sini. Ejen juga, tapi dia cakap gitu dalam soft belakang. Dia kata susah apa dia orang naik Belfire ni nak bayar pun tak boleh. Macam tu lah lebih kurang. Pada saya, jangan mengaku kalah lagi.
Sabar dulu. Orang ni dia ada time-time dia tau. Kita pun juga ada masa-masa kita pun kita sentiasa boleh bekerja. Malam pastikan masa kita bercakap dengan Tadi tak rakam. Pandangan orang yang Anti tadi tak rakam. Kawan-kawan. Kadang-kadang nasihat kawan-kawan kita ni sikit je. Dia kata, jangan ketus semangat, buat lagi. Itu sahaja akan membina satu keadaan yang positif dalam diri kita. Dan perkataan positif ni bukan sikit tau impact dia. Awak ingat awak bagi nasihat kat kawan awak tu cakap, kau sungguh-sungguh lagi. Ingat sekadar tu saja kan? Tidak. Dia pergi kepada satu peringkat spiritual yang besar. Sesiapa yang mengucapkan perkataan yang baik, wa qulu linnas husna, Tuhan beri kebaikan dan mudahkan urusan dia. Sebab tu kena cakap baik. Ini dah lah kes tak ada. Mulut jahat, muka pula buruk. Jumpa klien taik mata tak bersih. Tak dress up pun. Pergi tu baru membusuk. Lepas tu kata, pasal apa kes aku tak dapat close? Macam mana nak keluar, orang nak dengar pun tak boleh. Ini semua agama sudah ajar. Kita nak pergi semayang pun bawang jangan makan. Badan kena wangi. Gigi kena sugi ataupun gosok. Kerana itu adalah basic. Yang ni kalau siapa yang tak dapat betulkan lagi, betulkan lah. Terus. Kalau gigi bokak pun kuning nak cerita 2-3 tahun orang tak layan lah. Kita kena jaga kebersihan. Nazafatun minal iman ni semua orang tahu. Bersih-bersih ni agama lah. Bukan. Awak sekarang ni awak tengok kawan-kawan awak sebelah. Bawah ni. Janganlah pergi hidup ketiak. Kadang dulu tu kata macam siapa dia? Macam merah kan? Janganlah cerita kuat sangat. Tapi nak katanya apa, ginilah, mudahnya apa. Bila kita jadi seorang agent, kita membawa image kita tau. Dia bukan macam you jual telefon. Dia bukan macam you jual apa, benda-benda yang boleh nampak, produk. Ni tuduh ni, ini keadaannya, boleh kata di lofa. Tu orang kata nak pakai. Sebab you nampak, you bila datang jual agent punya barang, dia adalah sesuatu yang tak kelihatan. Tapi you tulis, you cakap cover macam ni, you bayar macam ni, you convince dengan apa? Personality. Cara cakap. Ni kalau orang Kelantan duk kecek Kelantan kat OKL ni susah juga. Dia ambil kita Bukan merendahkan orang Kelantan. Kita nak bagi tahu apa? Kena ada laras bahasa yang dipahami. Cakap kena jelas. Kalau yang ada tela-tela ataupun yang ada dialek negeri tu kena ni sikit. Walaupun saya pun ada sampai hari ni. Saya pun bangga jadi orang Pantai Timur, tapi tak boleh nak bawa image tu semasa kita jual barang-barang kita. Tak boleh. Umum tak boleh bagi tahu. Abang faham ke saya terang sekali lagi. Banyak rakyat kan customer. Dan kawan-kawan yang ada kat sebelah-sebelah kita ni, pastikan ini adalah orang yang memberi semangat pada kita. Satu lagi, sebagai penutup, saya rasa saya cakap banyak lagi. Tak boleh banyak saja. Saya cakap. Nanti bagi awal tanya lupa macam ni. Kita jumpa Ramadan. Baik, satu lagi macam ni. Kawan-kawan yang ada di kanan dan kiri kita, ada tak Quran sebut tentang kawan-kawan? Ada. Oh, pandai semua. Apa dia Tuhan sebut tentang kawan-kawan? Tadi kata ada. Yang disebut Allah tentang kawan-kawan kanan dan kiri kita adalah al-akhillah. Yaumanizin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Kawan-kawan kalau jenis perangai jahat, ini Tuhan tak terima. Walaupun kau sayang dia macam mana pun, Tuhan tak terima. Kawan-kawan yang Tuhan terima adalah yang sentiasa bercakap dengan baik, memberi nasihat dengan baik, dan ajak kita buat benda agama sekali sekala dalam hidup kita. Jangan melampau pula kan. Ni baru masuk pukul 2 dah tanya, kau dah semayang asar atau dah semayang zuhur belum?
Pukul 2 tanya Ismail tu. Kata, kalau kita belum smile lagi. Ya Allah, dah pukul 2 ni. Neraka itu panas saya. Jangan over. Nak bawa agama jangan melampau orang. Dan agama tu tak boleh. Agama tak sedemikian. Nabi SAW apabila Zainab mengikat tali dalam masjid. Zainab ikat tali dalam masjid. Nabi kata, ni tali apa ni? Mahadar habal. Nabi kata, ni tali apa? Sahabiah menjawab, haza li Zainab. Ni tali Zainab. Fa in fatar falyarqud. Kalau dia penat dia sandar kat tali tu. Dia semayang kalau dia sandar penat kan sandar je. Nabi kata, Nabi dengan perasaan yang tegas. Nabi kata, hulu. Buka tali ni, buka tali ni. Li yusalli ahadukum iza nasyatahu. Solat sunat ni dilakukan apabila kamu semangat. Bermakna apa? Jangan over nak jadi orang beragama. Bersederhana dalam kita beberapa hal. Supaya orang pun tak macam awak pun jadi orang tengok kan. Kalau awak ni jadi kurang yang over kan. Setiap kali cerita satu bagian, bila nak lock, kontak klien ni, bila nak bayar, orang tak bayar. Tapi kalau awak tanya, apa khabar, sihat ke, cerita dulu sikit tentang kehidupan dia ke, share kata-kataan. Kan you kan biasa share yang ada burung-burung, bunga-bunga pagi tu kan. Selamat pagi, warna tu betul macam 80-an warna. Buat lah macam tu. Supaya kita tidak direct. Hanya tentang Rancak nampak. Happy nampak. Happy nampak konten ni. apa yang kita bawa, dia dapat dimanfaatkan. Orang yang apa package dengan kita, dia lock dengan kita, kita telah membersihkan sebahagian kewangan dia daripada riba. Ini perjuangan kita. Boleh tak? Okey, ikut kan? Saya tertanya, nak jadi ejen ke? Alah lucu dia. Jadi dekat Nova kita tanya 2 soalan terus lah kan. Okey, nak dapatkan jugalah perkongsian dari Nova tentang kawan-kawan, orang sekeliling kita. Saya mengenali ataupun mengikuti perkembangan Nova dari zaman muda remaja lagi. Saya ingat dulu Nova ada buat contact lens, macam-macam produk lah. Sampai dah sekarang ni bisnesnya di mana-mana saja. Di airport pun saya nampak Nurha tu ha. Dan dalam masa yang sama, kita pun nak dengarkan perkongsian dari Nova juga sepanjang journey perjalanan dalam perniagaan dan juga kerja di dunia seni. Kita nak tahulah apa liku-liku, but at the same time it's not all bad, very colourful. Tak kisahlah dunia hiburan, perniagaan maupun kita sebagai ejen juga kan. Tapi kita nak tahu macam mana perjalanan Nova tu sedikit-sedikit mengubah persepsi Nova. Juga what do you understand more tentang niat dalam perniagaan. At the same time macam mana apa yang pernah terjadi mengubah diri Nova dari segi kerohanian juga, dan cara Nova handle challenges. Banyak ke soalan tu? Okey, okey, baik. Tadi kita dah cakap yang pertama tadi lah yang Hawa tanya tentang circle kan, tentang keliling kita. Circle yang baik ni hadirin sekalian, bukan hanya mereka yang akan bertepuk tangan bila kita berjaya, dan juga tapi mereka juga adalah orang yang berani tegur salah bila kita salah dan akan bersama kita bila kita jatuh. Kalau dia seseorang ataupun a group of people yang always bagi semangat, bimbing kita bila kita lemah, kita kena simpan mereka ni. Tapi kalau dia hanya hadir bila kita dalam keadaan yang kita berjaya, kita baik, time-time kita ada masalah, dia lari. Time-time kita nak pinjam duit ke apa semua, dia biarkan. Padahal masa susah aku tolong. Jadi kita kena pertimbangkan, kita kena evaluate balik siapa yang patut kita dekati. Ada dulu saya pernah baca satu buku ni, dia kata every 5 years kita kena sentiasa renew our circle. Tapi taklah kata kena renew totally dan hilang kawan-kawan lain. As we grow older, kita melalui fasa-fasa kehidupan yang berbeza-beza. Daripada remaja ke pasangan suami isteri, kemudian jadi ibu dan ayah, dan seterusnya. Of course kita akan bertemu dengan circle-circle mereka yang berbeza-beza. Jadi
dari situ kita kena nilai dan always value our circle. Macam saya sendiri, saya teringat satu kata-kata Nabi pernah bersabda, agama kamu adalah seperti agama temanmu. Nah kan, agama seperti agama temanmu. Jadi siapa yang kita pilih menjadi teman-teman kita ni akan seperti mana yang Ustaz cakap, dia mempengaruhi kita punya POV dalam kehidupan. Macam mana kita nak bersandarkan apa dalam agama ni. Kalau kita ada ramai kawan-kawan yang very flexible, tak jaga solat sangat, yang tak fikir akhirat sangat, berniaga pun sekadar dunia sahaja, kurang bercakap tentang akhirat, kita kena risau sikit lah. Tapi dalam grup kita tu, kalau ada satu pun, itu cukup baik, itu pun lebih baik, bukan cukup baik daripada tak ada langsung. Sebab seorang inilah yang akan sentiasa mengingatkan kita, jom kita pergi usrah. Siapa lagi umrah dengan aku? Contohlah, hari hantar dekat mesej kat kawan-kawan, contoh macam hadis-hadis Nabi ke, ataupun kata-kata hikmah yang boleh menyuburkan iman ke. So we need this kind of friends. So jadi itu yang pertama tentang circle tadi. Yang kedua tentang challenges. Kita ni hadirin sekalian terlalu terikat dengan persepsi manusia, tapi kita jarang ambil indah tentang pandangan Allah. Kita contohlah ambil keputusan untuk tutup aurat, kan, pakai tudung lah contoh. Tapi kita sibuk fikir, macam mana orang nampak aku macam makcik, fashionable ke tak aku kalau pakai tudung nanti, tak nak lah pakai labu-labu, nanti dah tak boleh nak fashion-fashion sangat, things like that. Sebab kita sibuk fikir macam orang cakap apa, orang kata apa, orang pandang macam mana, followers aku macam mana, konten aku macam mana. Tapi pernah tak kita pause and kita fikir sekejap, kalau aku pakai macam ni, Allah suka ke? Kalau aku buka balik tudung aku ni, Allah okey ke? Atau orang yang akan okey dengan aku? Of course mesti ada golongan-golongan ni, pengikut kawan-kawan kita, tak apa be, okey je, just pakai when you ready, things like that kan. Tapi kita tak pernah macam nak titik berat ataupun ambil berat, apa ya Allah, apa pandangan Allah. Jadi dalam kehidupan saya mesti ada fasa-fasa sama juga seperti anda semua, yang mana kita rasa kita kena manage bisikan-bisikan tu yang macam, ya Allah, dah macam dah tutup-tutup macam ni, ya Allah, pakai besar-besar, nampak macam gemuk, things like that kan. Tapi dalam masa yang sama saya cuba fight balik dengan ini yang Allah suka. Tak apa, ini bukan pengorbanan. Pengorbanan bukan kehilangan, bukannya aku hilang cantik, bukannya aku hilang kurus, tapi dia adalah pertukaran dengan sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kekal. Ini adalah investment aku, susah aku, peluh aku, panas aku, berat aku nak pakai belayer ni untuk something yang kekal, insyaAllah kalau Allah terima. Thank you, Lofa. Wow. Saya rasa betul eksklusif bagi pengurusian Lofa hari ini. Tapi Lofa disebut tentang pengorbanan juga. Bagi saya, apa-apa yang kita nak buat, contoh kita nak sesuatu yang lebih besar, banyak pengorbanan yang kita buat. Okay. Sebab kalau boleh kita nak have it all. Kalau boleh kita nak semua benda yang kita inginkan. Tapi dalam masa yang sama, pengorbanan tu dari segi masa. Mungkin kepada yang ada family, ada anak-anak, contohlah appointment with clients hampir hari-hari. Sehari tu ada banyak pengorbanannya, kurang masa dekat rumah. Macam mana? Sebab kalau Lofa dan Ustaz saya juga, saya pasti ada banyak pengorbanan sepanjang mengendalikan bisnes at the same time. Macam mana untuk rasa okey dengan tak ada ataupun kurang rasa menyesal tu dan percaya kepada Allah bila kita nak lakukan pengorbanan tu. Sebab nak sacrifice to gain something tak senang. Baik, kita keluar rumah kan, hari-hari kita keluar rumah jumpa klien kan, apa kita fikir? Kita fikir dengan harapan kita akan dapat satu keuangan yang kita dapat bawa balik untuk diri kita dan mungkin sebahagian besar untuk keluarga kita. Kalau orang lelaki kat sini, kalau dia tak ada apa pun dia tak kisah, yang penting keluarga dia tu ada tempat berlindung. Setuju orang lelaki? Yang perempuan pun setuju juga, bagus kan? Orang lelaki ni Tuhan cipta satu orang lelaki, dia boleh korban diri dia demi keluarga dan anak-anak dia. Tapi sabar. Ayo dia jawab.
demikian Tuhan buat. Kerana nafkah, rezeki ni ataupun duit yang kita guna untuk belanja keluarga kita ni diwajibkan atas siapa? Suami ke isteri? Suami ke isteri? Yang kena kemah rumah suami ke isteri? Wah, maksud cari duit. Jaga anak siapa? Jangan tanya. Cari duit pun suami ke? Jawab juga. Dah isteri buat apa? Layan suami saja. Abang yang nak sorak sangat lah. Betul lah. Betul kan betul? Betul. Betul lah untuk beberapa keadaan, bukan betul semua. Okey. Kan? Yang lelaki dah kena hentam banyak ni, kita jawab untuk pihak orang lelaki pula. Bunyi sikit, buat bunyi sikit. Ini paling bagus lah, yang legit lah. Okey. Ada beberapa keadaan. Awak tengok, saya pun mungkin pernah tanya soalan ni pada beberapa regional lah gitu, ceramah regional. Tapi tak apa, kita tanya sekali lagi. Awak nak tengok kalau awak jalan dengan suami awak dalam shopping mall kan, sampailah kepada kedai tudung ke kedai apa kan. Kalau awak minta kat suami awak nak tudung satu, benda tu? Silambai apa kat saya? Oh, video lah. Minta tindakan nak marah, jangan tanya. Sorry. Ingat apa ni minta maaf, okey? Baik, dengar balik pada tajuk tu kan. Kalau awak jalan dengan suami awak, padahal awak cakap dengan suami awak, bang, ni nak beli tudung satu. Okey, kita dengar yang lelaki dengan suami. Suami jawab apa biasa? Boleh lah. Yang perempuan diam dulu. Suami jawab apa? Boleh kan? Okey, isteri biasa apa yang suami jawab pada awak? Macam panjang ni jawapan. Ada siapa-siapa wakil nak tolong jawab ke? Perempuan? Ini lelaki, yang isteri. Isteri siapa yang jawab? Nak volunteer jawab. Ini suami isteri ni. Abang kalau minta tudung dekat abang cakap apa kak? Dia kata apa? Boleh? Beli je kan? Tengok betul kita cakap pasal lelaki. Pernah tak sekali bila isteri tanya, suami jawab, di dalam mazhab Syafi'i. Dua helai saja pakai yang setahun. Pernah tak suami jawab ni? Pernah? Tapi kalau sehelai yang diminta tu harga RM20,000 boleh lah. Dua helai setahun. Dia macam ni. Kenapa berbeza hukum fiqah ni untuk menyesuaikan keadaan orang itu? Macam orang kampung, isteri duduk kat rumah. Memang tak keluar, isteri tak buat apa ni, bersih rumah. Yang suami pergi kerja. Kalau dia balik rumah, dia tanya, saya tak masak ke? Abang tak mengaji agama ke? Di dalam mazhab Syafi'i, saya tidak perlu masak di rumah ini. Kalau kita ambil semua yang tadi kata, perempuan kena, lelaki kena buat, semua, maka tidak hikmah hukum itu. Setuju tak? Begitu juga dengan suami, apabila isteri sudah pun keluar bekerja, keluar kerja, tidak lagi lah ditanggung kepada dia dengan berat untuk mengemas rumah. Tidak lah. Sebab awak tak mampu. Dan itulah hakikat. Kita duduk kat bandar KL ni macam tu lah, betul tak? Suami isteri bekerja. Jadi tak boleh keras sangat juga dalam hal ini. Ya, memang ada ijma' ulama' menyebut kita suami yang perlu menyediakan semua itu, tetapi conditional keadaan itu. Kalau awak satu orang perempuan hari ni, isteri, you kahwin dengan satu orang lelaki, tanya gaji berapa? Berapa awak dapat daripada kes-kes awak? RM5,000. Dia pun cakap tak apa, you duduk rumah saya bayar RM10,000. Awak rasa awak nak masak tak kat rumah? Orang perempuan nak masak tak kalau suami boleh bayar double apa yang awak dapat hari ni? Boleh jaga anak tak? Boleh? Maknanya ini kita semua tak ada meja lah. Itu hanya contoh saja. Tetapi bila suami isteri bekerja, maka berkuranglah sedikit.
Tak bolehlah suami kata, tak kemar rumah, ini isteri dahaka. Tak boleh lah. Tak jadi macam tu. Kembali kepada apa yang kita nak sebut pada hari ini. Apabila satu orang lelaki keluar bekerja, yang berada bersama-sama dia bukan hanya sekadar duit yang dia cari. Yang ada bersama-sama dia itu adalah perintah Tuhan. Seperti mana dia salat, seperti mana dia doa, seperti mana dia buat haji. Itulah kewajipan lelaki yang perlu dia buat dalam hidup dia, yang bergelar suami. Oh gimana? Balik rumah? Boleh ke lelaki duduk rumah? Balik rumah? Nampak? Boleh, jadi biar awak boleh. Siapa yang boleh tengok dia suami duduk rumah, isteri bekerja? Walaupun bolehlah dibuat, tetapi telah jatuh kedudukan suami itu kepada tahap yang paling bawah sekali. Kalau orang tanya, suami kerja apa? Oh, husband I ni apa? House husband dengar begini. House husband. Biasa orang sebut housewife kan? Sekarang ni banyak ni badak-badak ke bawah. Tak apa, you kerja, I duduk rumah, I boleh masak, jaga anak. Tak apa. Ini dilarang dalam agama. Dilarang, walaupun boleh, tapi ada larangan dia, ancaman dia ada. Jadi kita semua, mana yang lelaki yang keluar, apabila you faham, you bawa keluar ni bukan sahaja satu kerana aku nak cari duit, aku cari kerana kewajipan, maka urusan pekerjaan kita itu jauh lebih mudah. Isteri kita akan diberkati, ditenangkan hati dia, anak-anak kita akan dibesarkan dalam keadaan baik apabila kita faham tujuan apa kita keluar, maksud kita keluar daripada rumah dan mencari rezeki. Jadi kita doakan semua, terutamanya suami-suami yang ada, ejen-ejen yang ada, dapat lock case terbanyak dalam tahun ini, insya-Allah. Okey. Bagilah tepuk kuat-kuat sikit untuk saya. Semoga Allah beri rezeki yang banyak pada awak semua, insya-Allah. Amin. Kami semoga semakin mewahkan rezeki buat suami isteri. Baik. Kita kalau boleh nak balance. Senang je nak cakap, okey, kita nak balance dunia akhirat. Tapi dalam kesibukan bekerja, ada masa kita terleka untuk nak cukupkan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada kalanya mencabar dalam kesibukan bekerja. Bagaimana untuk kita nak istiqamah? Sebab kalau boleh kita tak naklah hanya 5 waktu itu saja. Banyak lagi solat yang kita nak buat, solat-solat sunat. Tapi at the same time kita nak Lofa relate juga dalam sepanjang kerja Lofa. Macam mana Lofa cuba berusaha tu balance akhirat supaya apa yang dilakukan di dunia ni diberkati. Oh betul. Baik, saya nak tanyakan soalan. Dalam kehidupan kita ni, you all semua nak apa? Suka lah. Apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Apa kita punya nombor satu aim ataupun objektif dalam kehidupan yang kenapa kita hidup hari ni? Laura. Seorang wakil. Ya. Kita nak apa? Dunia akhirat. Destinasi akhir kita semua ni mesti kita semua nak syurga. Tak ada yang mana hidup hari ni, yang mana bernafas hari ni akan kata aku nak neraka. Tak ada. Jadi keinginan kita semua sama, syurga Allah. Itu destinasi akhir yang semua orang idam-idamkan. Kalau kita jelas kat mana pengakhiran yang kita nak, sepatutnya jalan itu juga jelas bagi kita. Kalau kita masih kabur, aku ni nak neraka ke syurga, neraka ke syurga, kan? Dan maka banyaklah yang salah kita buat dalam perjalanan itu. As simple as that. Jadi sekarang tanya balik diri sendiri, destinasi yang mana satu yang kita nak? Kalau betul kita nak akhir kita mati, kita dalam kubur kita nanti dan selepas itu kemudian kita nak syurga Allah,
maka dari hari ini lagi, dari sekarang ini, kita kena susahkan diri kita, kita kena bebankan hidup kita dengan solat. Sebab tak mudah solat ni, memang membebankan, memang menyusahkan, memang perlukan pengorbanan. Kena ambil wuduk, kena padam makeup, kena pakai telekong, kena cari tempat solat, kena makeup balik, kena pin tudung balik. Bagi lelaki lebih mudah lah. Tetapi itulah saya labelkan, kena bebankan, kena susahkan diri aku ni dengan solat. Jadi dalam hidup ni juga, kita nakkan hidup kita ni ada hasanah, ada barakah, ada keberkatan. Kalau kita semata-mata macam Ustaz cakap, nak duit, nak kaya, nak apa, klien saja, kes saja, maka itu belum lagi sempurna. Sama ada seorang usahawan ataupun pelakon, pengacara, atau anda semua di sini, kita nak rezeki kita ada berkat, kita nak rumah pasangan kita ada berkat, pasangan kita, anak kita, semuanya ada keberkatan Allah. Bila Allah bagi berkat, insya-Allah orang yang tidak kaya pun dia akan rasa lapang dan bahagia. Orang yang makan simple pun dia akan rasa kenyang dan betul-betul boleh nikmati. Orang yang tidur berbantalkan bantal yang biasa saja pun boleh lena dan nyenyak tidurnya. Sebab ada berkat dalam kehidupan dia. Macam mana kita nak cari berkat? Siapa tahu? Umrah. Solat, kita kena ada bacaan Al-Quran hari-hari, kena ada zikir pagi dan petang, kita kena sentiasa berdoa. Ada orang berat, mulut nak berdoa sebab rasa macam tanya aku susah, nantilah baru berdoa. Bila aku ada ujian, aku ada cabaran lah baru aku berdoa. Tapi kita ni, Nabi dah ajar macam-macam doa. Doa keluar rumah, doa masuk tandas, doa tengok cermin, doa makan, doa naik kereta. Itu semua menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah SWT. Dalam hidup aku ni, aku tak boleh nak jalan sendiri. Dalam hidup aku ni, aku tak boleh nak make my own way tanpa ada pengharapan, pergantungan kepada Allah. Jadi inilah, dengan doa ni membuktikan aku tak boleh on my own, aku kena ada Allah SWT sebagai tempat aku gapai grab. Jadi satu doa yang cukup baik lah. Kalau kita boleh semua kena hafal, sebab doa ni semua perlukan usaha dan doa untuk berjaya kan. Satu doa yang weekdays lah saya rasa. Saya pernah share banyak juga dalam social media. Ya Hayyu Ya Qayyum, doa ni berbunyi Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang maha hidup maksudnya, yang maha mengurus. Allah hidup ni bukan baru hari ni hidup. Allah hidup daripada sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit, sebelum Adam tercipta di dalam syurga, Allah dah hidup. Yang maha hidup, yang maha mengurus. Dia mengurus siang dan malam, dia mengurus hidup dan mati. Siapa mati hari ini, siapa mati esok, macam mana pokok ni boleh tumbuh dan gugur daunnya, semua Allah mengurus. Jadi yang maha hidup, yang maha mengurus. Dengan rahmat-Mu, bi rahmatika astaghith, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusan aku. Urusan aku dengan kerja aku, urusan aku dengan anak aku, urusan aku dengan pasangan aku, urusan aku dengan keluarga aku, dengan kawan-kawan aku, dengan staf-staf aku. Perbaikilah segala urusan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah kau serahkan kepada diri aku walaupun sekelip mata. Bukan cakap pada seminit ni, sekelip mata pun kau jangan serahkan kepada aku, sebab aku tak mampu nak urus diri aku sendiri ni. Aku perlukan pertolongan-Mu ya Allah. Jadi doa ni sangat-sangat baik. Memang kena baca hari-hari, dalam sujud baca, dalam kereta baca, because kita sentiasa perlukan bantuan Allah SWT. Di Lofa saya teringat bulan lepas tu Lofa ada share dekat, saya tak ingat lah, thread ataupun Instagram story. Lofa kata actually while driving, kita dalam kereta tengah drive pun actually time tu kita boleh doa. Tak semestinya waktu kita solat, habis solat saja kita berdoa. Setiap masa kita boleh berdoa. Jadi come to think of it, dalam kereta kita dengar lagu, but why not while waiting, sementara kita tunggu lampu merah ke lampu hijau tu, hujan lebat, masa itulah kita berdoa. InsyaAllah semoga doa kita yang baik-baik dimakbulkan, insyaAllah. Dan tadi bila Lofa ada sebut tentang solat kan, as simple as it sounds, 5 kali sehari. Tapi cabarannya itu adalah macam Lofa kata tadi, cuci makeup,
ambil wuduk, make up balik. Ayah saya berpesan, siapa sini wanita yang single? Tak ada single ladies ke sini? Ayah saya pesan kepada wanita yang single. Apa nak hawa ni? Apa nak hawa tadi? Saya Ingatlah, ayah saya pesan, saya teringat. Dia kata kalau single ladies lah, kalau nak cari bakal suami, cari yang solat subuh. Imam saya kejut. Imam saya kejut. Saya solat subuh juga. Tak, solat lain-lain juga. But kalau dia konsisten solat subuh, sebab solat subuh ni yang paling challenging dia kata. Maksudnya kalau yang agama itu dah kuat, insyaAllah yang lain itu okey, insyaAllah. Ikhlas sekejap. Okey, kita actually dah sampai ke hujung-hujung. Kita pergi ke program yang dikongsikan oleh PBSN. Ujung ni kita nak tahu tentang continuous learning lah, maksudnya untuk kita sentiasa belajar. Sebab sometimes kita punya ego tu ada. Kadang-kadang kita rasa aku dah tahu dah semua ni, tak payah belajar dah. Macam mana nak ketepikan ego tu, to keep on learning. Ilmu ni macam-macam, ilmu agama, ilmu berniaga, ilmu bahasa even. Ketepikan ego untuk rajin belajar, rajin cari ilmu, Ustaz. Mana yang bangun tadi, mari sini kita. Mata nak berkat rezeki. Macam tu tak ada. Saya yang bangun. Dia macam ni. Kenalah kau yang angkat tangan nak bangun tadi. Siap. Macam ni, kita apa-apa kita nak buat, kita kena ada satu perkara yang sangat besar. Dia tarik semua benda. Ini orang bukan Islam ke, orang Islam ke, dia akan suka pada benda ni. Apa dia? Bermula dengan huruf A. Apa dia? Apa dia? Akhlak. Cuba ulang sama-sama. Akhlak. Komponen terpenting seorang ejen untuk berjaya dalam kes-kes dia adalah apa akhlak yang dibawa semasa dia jumpa dengan klien ni. Kalau you macam tu tadi, itu bukanlah kata akhlak tak baik, tapi berani sangat tu. Aku pun bersederhana sikit. Apa ni, kita cool down diri ya. Mungkin boleh masuk dalam doa-doa kita sewaktu kita tahajud ke, macam tu lah. Jangan bangun benda tu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, siapa yang bawa agama, siapa yang bawa akhlak, dia telah bawa agama yang tertinggi pada diri dia. Sesiapa yang melaksanakan akhlak yang baik, sesungguhnya dia telah bawa agama tertinggi dalam jiwa dia. Dan bila dia buat sedemikian, apa yang berlaku? Kasih, sayang dan cinta Tuhan akan datang kepada diri. Akan pergi mengejar dia. Jadi dia tak susah dah nak buat apa-apa. Dia kalau setakat cakap sikit pun orang ambil juga dengan dia, sebab orang tahu dia ni boleh dipercayai, akhlak dia baik. Kalau aku masuk hospital, dia tidak akan tinggal aku. Dia mesti follow up dengan aku kerana akhlak yang baik. Sebab yang demikian, siapa-siapa yang inginkan kejayaan yang besar, dia bermula dengan bagaimana kita membawa akhlak kita dalam diri kita sendiri sekarang ini. Jadi habis saja program kita pada hari ini, kita terus boleh banyakkan sikit ucapan-ucapan baik kita kepada current klien yang ada. Hantar perkataan yang baik. Biarlah dia tak reply ke, dia hanya like saja ke, tak ada masalah. Yang penting kita sebarkan perkataan yang baik. Kerana tuntutan bagi satu orang Muslim adalah untuk bercakap dengan kadar dan pamerkan akhlak yang baik. Itu dia punya POV untuk kecemerlangan. Jadi akhir kata daripada saya, sebab masa pun dah tak banyak. Jadi 20 minit. Okey. 20 minit ni. banyak. Boleh lagi kan? Boleh lagi? Okey. Apabila kita bercakap tentang ilmu, dia adalah satu perkara yang cerah dan bercahaya. Okey. Bulan dengan bintang, siapa lagi besar daripada bawah ni? Siapa lagi cerah yang daripada kita lihat? Bulan ke bintang? Kita nak jadi bulan ke nak jadi bintang?
bintang? Bintang. Bulan? Kenapa nak jadi bulan ni? Ha? Bulan dan bintang. Dia tak boleh dua, dia satu je. Kita tengok dekat bawah kan, kita tengok daripada bumi ni, kita tengok, kita kata besar bulan ni. Bintang ni berkelip juga tapi tak berapa besar. Orang perempuan kalau nak batu permata yang kecil tu yang besar ni. Besar lah kan? Sebab dia bergemerlapan, dia bersinar. Nabi SAW juga umpamakan ilmu orang yang ada ilmu dengan orang yang kuat ibadah. Dia ada dua jenis orang ni. Satu yang ada ilmu, dia belajar, dia buat ibadah tu, dia faham kenapa dia buat. Satu lagi ni dia buat je, kadang-kadang dia faham, kadang-kadang dia tak faham. Jadi Nabi umpamakan fadlul alim yu'lal abid. Nabi kata kelebihan orang yang ada ilmu, kelebihan orang yang sedikit pandai, bijak dia, rajin dia, melebihi daripada orang yang ibadah, melebihi daripada orang yang kuat ibadah, seperti bulan menyinari bintang. Sebab bila bulan kat tengah, bintang ada di sekeliling dia, bulanlah menyinari yang lain, nampak bergemerlapan, bulan besar, bintang yang kecil-kecil. Jadi Nabi kata tengok ke langit, itulah umpama orang yang ada ilmu dengan orang yang kurang ilmunya. Awak nak jadi ejen, nak menjual apa-apa saja, produk yang ada, kadang-kadang ada benda baru nak suruh apa, dia lepas 7 tahun dia sama lagi kan? Betul macam mana? Dah ada polisi baru lah. Tak apalah, saya pun tak tahu, saya dengar last hari tu dia kata 7 tahun dia boleh makan, lepas tu dia kena buat benda lain pula. Dia ini pula lah. Tak bos dah marah, dia kata bukan. Apa, yang tu kita bagi penerangan lanjut sebab saya pun belum jadi ejen lagi. Tapi walau bagaimanapun, kita mesti tahu dengan baik apa yang kita nak jual. Awak tengok siapa pernah pergi sembahyang masjid, dengar tu imam baca benda ni, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar gitu? Pernah ada awak alami macam tu? Kata dia baca apa tadi? Bila bacaan itu tidak jelas, awak pun jadi pening tau. Bayangkan awak nak jual produk ini, awak cakap bahasa lain, bahasa asing dengan orang yang nak membeli. Ataupun saya bagi tahu, Assalamualaikum semua, kita hari ini dalam PBSN, insyaAllah kita akan ini semua boleh balik tidur sekarang. Faham tak? Tak faham. Kita pun jadi pening, kata apa dia nak sampaikan. Doa adalah ilmu. Kita boleh minta banyak benda pada Tuhan, tetapi bukan semua yang kita minta itu baik untuk kita. Kerja, memahami apa yang kita bawa dalam kerja adalah ilmu. Demikianlah ilmu mencerahkan apa yang gelap. Oleh sebab yang demikian, tidak satu perkara. Macam mana nak dapat ilmu yang barakah? Mesti diiringi dengan yang kita sebut nombor 1 tadi. Apa first saya sebut tadi? Melupa habis. Apa kita sebut nombor 1 tadi? Al-umur. Kita ulang sama-sama. Al-umuru. Al-umuru. Kuat sikit. Al-umuru. Al-umuru. Bimaqasidiha. Bimaqasidiha. Urusan adalah dengan niat yang baik. Jadi kembali kepada yang pertama kita sebut tadi, mesti ada niat yang baik untuk memperolehi apa? Rezeki yang barakah, insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Baik Ustaz. Balik kepada awal. Niat dah ada, usaha berterusan, dah cuba. Tapi saya pasti setiap daripada kita ada kita punya goals, ada kita punya bucket list. And setiap kejayaan ada yang kita kejar ataupun yang kita harap kita dapat someday. Mungkin kalau agents dia ada award dia annually, kan? Ada award tu kan? Okay. Jadi there are times, ada masa yang kita rasa kenapa tak dapat lagi yang kita nak. Ingatkan lagi 2 tahun dah kerja, okay kita dah dapat. Ingatkan lagi 4 tahun tak dapat lagi. Macam mana Lofa, based on your experience mungkin, untuk rasa tenang, senang walaupun dan juga reda bila kita belum dapat apa yang kita nak. Mungkin bukan dalam kerjaya, mungkin benda-benda lain juga, to be okay untuk tak dapat atau belum dapat apa yang kita nak selama ini. Baik, kat sini siapa yang buat journaling? Ada? Hawa buat journaling? Ada buat journaling kat sini? Ada? Ataupun ada?
Journaling. Tulis. Dan tulis diary gitu. Tulis Journal. tak ada. Okay. Ataupun as simple as, kalau saya memang tak sempat lah nak journal dekat buku, tapi saya buat dekat handphone. Ada yang buat kat handphone tak? Okay, baik. Sama je. So, dalam journal you all, ada tak tulis apa yang doa-doa yang minta? Impian-impian, cita-cita. Ada? Ada kan? Okay, siapa yang tak mula lagi, boleh mula. Sebab benda ini adalah satu aktiviti ataupun program yang sihat untuk kita punya mindset. Sebab dia akan rewire balik the way we see things. Contoh kalau hari ni Hawa tulis beberapa contoh nak jumpa jodoh yang baik, nak ada kerjaya yang lebih memuncak dan sekian-sekian, ataupun lebih spesifik daripada itu kan. Okey, dan kita ada doa-doa yang mana kita pun sebutkan juga dalam jurnal kita, betul? Saya pasti kalau doa-doa itu diulang dan ulang dan ulang dalam sujud, dalam solat, dalam doa, dalam pada malam-malam hari yang memang Allah buka pintu-pintu langit, doa-doa mustajab, contoh 1 Rejab, malam hari raya Adha, malam Lailatul Qadar, kita maksimalkan malam-malam ini dengan doa-doa yang kita dah tulis dalam jurnal tu. Saya pasti Allah akan kabulkan bersesuaian dengan timeline Allah SWT. Ada beberapa impian-impian saya yang lately lah, nak cakap tentang yang the latest one, yang saya masih lagi menunggu terkabulnya doa-doa itu. Tapi bila saya how do I say this? Bila saya buat pembacaan, dia tulis sekiranya aku tahu apa yang Allah dah tulis dalam takdirku, nescaya aku akan, maksudnya macam menyetujui lah. Maksudnya kita akan mengikuti apa. Aku pun akan pilih yang sama seperti apa yang Allah pilih. Itu ayatnya. Sekiranya aku tahu apa yang Allah dah tuliskan untuk aku dalam takdirku, nescaya aku juga pilih apa yang Allah pilih. Sebab apa? Allah SWT menyusun takdir-takdir kita dengan cukup sempurna. Kadang-kadang kita nak kahwin, nak sekarang tak kahwin, tapi sebenarnya terjadinya perkahwinan itu pada waktu yang kita nak, mungkin ada banyak dugaan dan juga ujian. Sama juga orang yang nak zuriat ke, ataupun orang yang nak kaya ke, mungkin dengan adilnya, okay, Allah bagi kekayaan itu, tapi datang dengan berbagai pengorbanan dan juga masalah-masalah yang lain. Jadi kita kena sentiasa bijak dalam permohonan kita, Hawa. Kita kena sentiasa minta, ya Allah, aku inginkan sekian-sekian yang dengan penuh kesejahteraan, yang baik di sisimu, ya Allah. Jika ia baik di sisimu, kau kurniakan kepada aku, ya Allah. Aku inginkan, ya Allah, jodoh pasangan yang terbaik di sisimu, ya Allah. Berikan aku dengan penuh kesejahteraan. Kan? Jadi ucapan kita dengan Allah juga kena nampak kerendahan diri kita. Bukan kita yang pandai, aku nak ni, ya Allah, aku nak ni. Sebab kita hanya hamba Allah yang diciptakan untuk ni, untuk beribadah dan memohon pertolongan. Betul tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita kena tahu kat mana kedudukan kita dalam memohon permintaan-permintaan. Jadi kalau hari ini anda semua masih lagi belum capai target, hari ini masih lagi belum kaya, hari ini masih lagi belum punya zuriat ataupun pasangan, kita kena mula dan selalu memohon dengan cara yang betul, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi nak tahu juga lah, Lofa, apa yang pernah jadi sebelum ni? Bila Lofa start cari, sebab tadi Lofa start dengan journaling ataupun kita tulis lah kan, kita dekat phone ataupun dekat buku, sekarang dekat phone je kot. Bila Lofa start percaya, I'm sure you start dengan practice dulu. Apa contoh yang pernah jadi sebelum ni yang Lofa kata, oh okay, I should start journaling. Doa, kita berdoa juga, but at the same time, usaha kita untuk our mindset, untuk kita usaha juga untuk dapat apa yang kita nak. Bila Lofa start untuk percaya, oh okay, journaling in a way it helps, membantu juga untuk Lofa dapat apa yang Lofa nak. Saya mula journaling dah lama sangat dah. Ingat lah tahun bila my 20s lah. Dah lama. Jadi
apa yang saya nampak bila kita journaling ni, kita jot down kita punya nikmat-nikmat kita, struggle kita, dan bila kita baca balik ataupun bila kita tulis balik ulang hari Ahad apa, hari Sabtu apa, hari sekian-sekian, kita akan nampak the way pattern kita berfikir macam mana. Jadi dari situ kita boleh manage our kita boleh manage kita punya dugaan kita ataupun kesusahan kita dengan lebih baik, dan kita tahu macam mana mindset growth kita kata, dan kita boleh nampak, oh ni Allah dah bagi, oh ni Allah dah bagi, oh ni pun Allah dah bagi, oh yang kau minta ni 2 tahun lepas Allah bagi, oh ni minta baru hari tu Allah dah bagi. So dalam journaling saya precisekan dengan detail lah apa yang saya nak, dan setali baca. Itu personal lah, setali baca. Alright, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung forum kita. Tapi sebelum kita nak dengarkan kesimpulan lah, kata-kata akhir daripada Ustaz dan juga Rufa untuk boost semangat kepada semua yang datang pada hari ini. Ustaz. Okey, secara ringkas, saya doakan WBSN ejen-ejen menjadi ejen terbaik di negara ini, memperolehi rezeki yang berkat. Sekarang ni kalau rasa tak dapat lagi apa yang diimpikan, fikir dah berjaya dah. Kerana gambaran kita yang kita berjaya itu pasti Tuhan beri satu hari nanti. Boleh bayangkan tak, dah ada duit juta-juta, boleh buat masjid sendiri, boleh sedekah dengan begitu banyak, dan sentiasa semangat boleh. Tu takbir sikit, buat sikit takbir, boleh takbir. Buat sikit takbir. Yang terakhir takbir. Semoga anda mencapai kejayaan yang anda impikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, jutaan terima kasih diucapkan pada Ustaz Haris dan Nova atas masa sudi luangkan masa dengan kita pada petang ini. Semoga insya-Allah doa kita yang baik-baik dimakbulkan dan semoga dipermudahkan urusan buat semua insya-Allah. Dan sekian juga dari saya, Hawa, moderator untuk hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih.